Bismillah. Hai Hamba, hari ni aku nak share dengan hamba resepi nak buat burger Malaysia. Resepi dough ni aku dah tunjuk dah sebelum ni video untuk buat apa donat hari tu kan. So bahan-bahan dia sama aja. So kalau mana yang nak tengok hamba boleh tengok video yang sebelum ni. Cumanya hari ni aku nak tunjuk hamba cara macam mana kita nak buat dia punya sambal untuk kita buat burger Malaysia tu kan. So resepi hal sambal ni hamba kena fokus betul-betul. Okay, first kali hamba blend lah ni bawang besar, bawang putih halia dan sedikit cabai kering. Hamba blend halus tau. Hamba cah dalam minyak yang panas. Kemudian hamba ambil ikan bilis lebih kurang banyak ni kan. Hamba masukkan sekali, hamba merahkan sedikit air asam jawa. Tumis sampai dia pecah minyak, masukkan gula merah. Sambil nak tunggu sampai kita pecah minyak, ambil tu hamba pula buatlah bola-bola. Video bola aku tunjuk burger Malaysia dah hilang. Lepas hamba punya sambal dah pecah minyak, masukkanlah ni garam, gula, gula bagi lebih sikit tau. Lepas tu masukkanlah perasa secukur rasa. Kacau sampai dia betul ikan macam ni. Lepas tu hamba boleh sediakan timun, masukkan sambal yang kita dah tumis. Lepas tu bubuh salad. Bismillah. So dah siap dah lah. Resepi burger Malaysia Pak Man. Video ni hamba agak pening sikit tau, tapi hamba jangan lupa hamba save lah video ni dulu. Sebab nanti hamba boleh rujuk sebelum video ni ada video buat donat dough yang sama, resepi yang sama. So sebelum video ni hilang hamba save dulu tau. So selamat mencuba.